okey, berapa nak keluar. Okey, dalam masa yang sama untuk pengeluaran, okey, anda boleh keluarkan semua. Tapi kena tinggalkan 1000. Tapi agak-agak lah, jangan keluarkan semua lah. Okey, Assalamualaikum. Kembali ke channel Awana Jatuh Perang. Apa pergi berjuang dulu sayang. Sebelum tu subscribe dulu YouTube channel Awanan, like, komen dan share. Okey, video kali ni video fakta. Ni saya dekat port ni, sementara Tugutan ni tengah beratur ni. Okey, saya ada hari ni saya nak buat video fakta. Okey, video ni dah lama nak buat tapi tak berkesempatan, dan hari ni saya buat. Okey. Okey. Ini saya dalam port. Sementara tunggu turn beratur ni, kita buat je video. Tonton video ni sampai habis. Saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua. Okey, yang mana tak tahu sila tonton video ni, dan mana yang dah tahu sebarkan pada yang tak tahu. Okey. Ya, hari ni saya nak buat fokusnya tentang video fakta. Okey, video fakta tentang apa tu Wal? Okey, video fakta tentang pengeluaran. Okey, pengeluaran wang simpanan dalam kurungan medical card. Okey, medical card. Okey. Pengeluaran simpanan. Okey. Medical card. Okey, apa tu Wal? Pengeluaran simpanan medical card. Okey. Saya bagi penerangan sikit lah. Okey, medical card ni macam, okey, medical card ni kad hospital lah. Okey, kalau sekiranya lah berlaku kecelakaan ke apa-apa pada anda, okey, medical card anda tu akan digunakan. Okey, dalam masa yang sama medical card ni pula, saya betulkan info sikit lah, bergantung pada pembayaran bulanan anda, berapa anda ambil, lepas tu coverage anda berapa. Lepas tu yang paling penting, okey, adakah medical card anda tu siap dengan simpanan. Okay, anda kena faham okay, yang saya akan ulaskan ni tentang pengeluaran simpanan medical card. Okey, pengeluaran simpanan, okey, medical card. Ada dua pilihan anda. Anda boleh ambil medical card saja. Okey, dalam masa sama anda tak plus pula dengan simpanan. Okey. Lepas tu anda pula ada nombor 2 pula, anda ambil medical card siap dengan simpanan plus dengan coverage dan macam-macam lagi lah. Yang penting anda ada masukkan saving sekali lah. Okey, untuk saving pula, kalau saya salah boleh betulkan, tapi untuk saving ni, untuk simpanan, okey, untuk saving, untuk simpanan okey, dalam 15% hingga 20% simpanan. Dan lebihnya pada medical lah. Okey, sebab kita ambil medical, okey, perubatan. Okey, bukan kita ambil simpanan full untuk simpan. Okey, dan ini pun bergantung pada simpanan anda lah. Okey, saya sarankan yang mana belum ambil medical card, ambil lah medical card. Dan ikutlah pada company mana anda nak ambil. Masing-masing ada kelebihan. Okey, masing-masing ada sebut harga berapa, dan ikut. Yang paling penting, anda ambil medical card ni, okey, untuk protect diri anda, dan lebih lagi kalau anda ketua keluarga lah. Okey, jadi apa-apa pada anda, okey, ia akan mudah untuk berurusan ke hospital mana-mana, dan anda pun tak pening kepala nak keluarkan duit. Okey, plus pula ada coverage tu pula pada anda berapa anda nak ambil. Dan saya masukkan lah, okey, ni info tadi saya masukkan, bukan 5 sikit. Okey. Okey. Cara untuk pengeluaran duit simpanan untuk medical card. Ini ada orang tahu, ada orang tak tahu. Okey, kalau anda nak tahu sebenarnya untuk medical card ni, okey, ada simpanan ni, kita boleh bawa keluar. Kita boleh bawa keluar duit kita. Contohnya lah, saya bagi contoh. Okay, kalau anda punya okay, contohnya lah bulanan anda 200.5 sebulan kita ambil lah 200.5 sebulan. Lepas tu plus pula. Okay, lepas tu simpanan yang anda dah terkumpul lah daripada 15%, 20% tu. Okay, gebak gedebu dah 15 tahun. Okay, adalah dalam 17,000. Okay, contoh 17,000. Okay,
17,000 ada dalam akaun anda. Okey. Apa jadi? Okey, jadi ni ada orang tahu, ada tak tahu, tapi saya rasa banyak tak tahu daripada tahu. Okey. Kalau lah emergency case anda ada nak guna duit, okey, contohnya lah anak nak belajar ke kan, nak buat yuran sementara tunggu bona masuk, nak beli barang sekolah awal-awal. Okey. Anda boleh gunakan anda punya duit simpanan medical card anda. Okey, anda boleh gunakan. Okey, cara pengeluaran dia. Okey, cara pengeluaran dia. Pertama, anda boleh rujuk kepada ejen anda. Okey, siapa ejen anda? Okey, anda cakap dengan dia, okey, sis, Assalamualaikum sis, saya sis ke encik ke apa, okey, saya nak buat pengeluaran, okey, untuk simpanan medical saya. Okey, simpanan duit medical. Okey, simpanan. Sebab kalau saya cakap, kalau anda ada ambil medical card siap dengan saving, anda boleh keluarkan duit. Tapi kalau anda tak ada ambil medical card siap dengan saving, anda memang tak ada saving lah. Okey, tapi saya cakap mesti ada saving lah. Yang saving je boleh keluarkan duit. Okey. Lepas tu dalam masa sama anda tanya dengan dia, okay, berapa saya punya jumlah total. Contohnya kalau dia kata dalam 28,000 ke 30,000 ke, itulah duit anda. Okey. Tapi perlu ingat, kita nak keluarkan duit tu bukan kita nak enjoy. Keluarkan benda yang penting saja. Okey. Jadi dalam masa yang sama, okey, anda boleh tanya je. Okey, yang kedua pula, anda boleh buat apa? Okey, kedua anda boleh download pakai app. Okey, download pakai app. Okey, tengoklah insurans anda apa semua. Lepas tu update lah username ke password anda. Lepas tu boleh check apa polisi anda. Nanti dekat app tu, insurans anda tu, yang apa yang anda ambil tu akan keluar. Lepas tu termasuk dengan saving anda. Anda boleh tengok. Okey, tapi kalau anda tak tahu, anda boleh minta tolong ejen anda lah. Okey, dah lepas tu ada dua pilihan ejen dengan sendiri, usaha sendirilah. Okey. Lepas tu dalam masa sama, bila dah ejen anda dah nanti anda akan cakap lah, okey, saya nanti ejen anda tanya, kenapa nak keluarkan duit ke? Kalau dia kata macam itu, anda terus nak keluarkan duit. Keluarkan duit, tapi saya tegaskan, bila anda keluarkan tu, anda keluarkan benda yang penting saja. Okay, untuk anak belajar, untuk emergency case ke, apa semua ke, kan? Tak pun kalau anda rasa okay, plus ni contoh. Okay, contohnya saving anda dalam 30,000 okay, untuk anak untuk anak dalam untuk belajar 3,000 lah. Okay, anda ada dalam 30,000. Okay, jadi anda nak keluarkan 10,000. Okay, anda ada lagi 20,000. Okay, kalau anda rasa 3,000 tu untuk aku save, untuk aku sedekan anak-anak aku belajar. Okay, yang lagi 7,000 tu, okay, aku tarik untuk duit emergency. Sekiranya kalau berlaku apa-apa kan, jadi siap lah. Tapi duit emergency tu jangan guna. Okay, lepas tu yang kedua pula, okay, kalau anda rasa 7,000 tu anda nak tarik untuk ke rolling ke perniagaan anda ke, nak rotate balik duit modal anda. Tapi pastikan kalau anda niaga apa semua, duit modal tu dapat balik lah anda punya, nak rotate. Okay, tapi kalau rasa macam anda rasa nak macam beli gold bar ke, untuk invest ke, untuk long term, boleh juga. Itu tupulan pada anda. Yang penting gunakan duit tu dengan sebaiknya. Lepas tu dalam masa yang sama pula, okay, ni anda minta tolong anda punya ejen anda. Okay, nanti ejen anda nanti dia kata, okay, berapa nak keluar. Okay, dalam masa yang sama untuk pengeluaran, okay, anda boleh keluarkan semua. Tapi kena tinggalkan 1,000. Tapi agak-agak lah, jangan keluarkan semua lah, separuh je lah. Sebab tu anggap duit emergency tau. Time darurat baru dikeluarkan, time tak darurat tak perlu. Okay. Ataupun dalam masa sama plus pula, kalau anda rasa macam duit tu anda nak gunakan untuk pergi umrah ke, bolehlah gunakan kan. Tapi itu pula pada anda. Yang penting gunakan dengan sebaiknya benda-benda yang penting saja. Okay. Bila anda dah ejen anda akan bagi 6 borang 6 borang. Okay, contohnya macam saya AIA 6 borang. Okay, dia akan minta dokumen, tapi dia akan dia akan
akan isikan siap-siap. Okey, nanti kita tinggal sign saja. Nanti kasih PDF semula. Nanti tunggulah. Okey, tunggulah tunggulah nanti tunggulah nanti apa dalam tempoh 2 minggu. Duit akan masuk ke akaun kita. Okey, akaun bank apa kita nak masuk, masuklah. Okey, jadi apa untuk proses ni tak sampai 2 minggu lah. Seminggu lebih je. Lepas tu yang kedua pula, okey, sekiranya lah pengeluaran yang kedua pula okey, pertama kita pakai ejen. Yang kedua pula, kalau sekiranya tak minta lah, sekiranya ejen awak tak bertanggungjawab, okey, awak nak keluarkan duit tu, okey, awak kena berdikari sendiri. Okey, kena berdikari sendiri sekiranya lah tak minta. Tapi ada situasi ni juga berlaku. Okey, anda kena berdikari sendiri. Okey, anda pergi dekat pejabat, ibu pejabat insurans yang terdekat di tempat anda. Okey, anda dapatkan borang, dan anda isi lah apa-apa semua maklumat, apa semua dan jumlah anda ingin anda keluarkan. Okey, macam saya cakap, kalau anda tak tahu guna app, anda boleh direct terus tanya kat kaunter berapa jumlah duit saya. Okey, contohnya lah, kalau duit anda ada dalam RM50,000, okey, ada dalam RM50,000 simpanan. Okey, berapa nak keluarkan? Dia akan tanya. Okey, tapi apa-apa hal boleh tinggalkan RM1,000 saja. Okey, apa-apa hal duit mesti kena tinggalkan RM1,000. Okey, balance mesti RM1,000. Jangan keluarkan semua lah kalau boleh. Ingat ni duit emergency. Lepas tu dalam masa yang sama, prosedur sama juga. Dan lepas tu yang ni kira macam yang nombor 2 ni, anda terpaksa settlekan sendirilah. Okey, lepas tu dah sama, dah isi nama muka surat apa semua, and sama juga. Nanti dah hantar, tunggulah dalam tempoh 2 minggu. Okey, biasa dalam tempoh seminggu lebih lah. Okey, biasa dalam tempoh seminggu lebih. Nanti anda tengok akaun bank anda. Okey, saya buat video ni video khas. Okey, video khas untuk panduan anda semua. Yang mana yang tak tahu, anda boleh ambil tahu. Yang mana tak tahu, saya harap boleh sharekan. Yang mana dah tahu ni, sharekan lah pada yang mereka-mereka yang ada insurans plus medical card, siapkan saving. Okey, anda boleh keluarkan duit anda. Okey, tapi bila anda tengok jumlah anda ada tu berapa, anda jangan rambang mata lah. Okey, anda keluarkan perkara-perkara yang penting saja. Okey, lepas tu kalau plus anda nak invest sikit, contohnya dalam RM50,000, okey, anda nak keluarkan RM10,000, lagi RM10,000 nak invest. Okey, nak invest, okey, tak kisahlah nak untuk emas ke, untuk public network ke, untuk apa-apa yang ni ke kan. Tapi saya sarankan benda-benda yang penting saja kan. Contohnya macam anak belajar apa semua kan. Sebab itu anggap duit emergency lah, duit darurat. Jadi saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua. Sebarkanlah pada yang tak tahu, supaya diorang tahu. Dan rugi kalau anda ada insurans, lepas tu ada saving, lepas tu anda tak manfaatkan saving anda. Tu kira macam duit simpanan anda lah. Tapi saya beritahu, saya tegaskan, duit tu anggap duit kecemasan, bukan duit enjoy. Bukan duit nak ubah-ubah rumah, bukan duit nak beli kereta lain, tapi tu anggap duit emergency anda lah. Sepanjang anda lakukan simpanan, untuk pembayaran medical card anda, dan duit tu ada saving kali, yang mana ada ambil package saving, duit tu akan berterusan sampai anda sampai anda tiada, dan duit tu akan jadi pewaris untuk family anda lah. Dan siapa anda letakkan nama pewaris lah. Jadi duit tu adalah duit anda dan anda berhak untuk gunakan. Tapi jangan anda boros lah. Okey, itu saja dari saya. Saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua. Sekiranya bermanfaat, anda sebarkan
daripada ahli keluarga anda, mara ke adik-adik anda ke, siapa-siapa yang tak tahu. Dan ini anda dah tahu, gunakan dengan sebaiknya. Jangan salah guna, jangan boros, jangan salah laluan. Target untuk anak, target untuk keluarga, benda-benda emergency, sekali pergi melancong. Nanti emergency case, kalau ada benda-benda penting, dalam mana nak cekau. Okey, saya harap bermanfaat untuk anda semua. Dari saya, Awalana Jentera Perang, Abang pergi berjuang tu sayang. Assalamualaikum.